saya ada semua bom mandi watak dari alam semesta Ladybug dan saya akan melemparkannya ke dalam tap mandi tepat pada pukul 3 pagi. Menurut kabar angin, jika ini dilakukan, watak-watak dari alam semesta Ladybug akan muncul di studio kita. Kita ada bom mandi Ladybug, bom mandi Super Cat. Wah, kawan-kawan, kamu nampak ini? Bomba mandi Ririna Rouge, bomba mandi Queen Bee. Wah, kawan-kawan, saya fikir ia akan terbang. Dan yang terakhir, biskut mandian Bracik. Wah, hebat kawan-kawan. Bracik sangat berbahaya, tetapi kita tetap akan lemparkan biskut mandian ini apabila kita mencapai 10,000 suka pada video ini. Kemudian kawan-kawan, sangkar akan terbuka dan saya akan ambil biskut mandian ini. Tetapi buat masa ini ia tertutup. Tetapi kita kawan-kawan boleh memperbaikinya. Letakkan suka pada video ini dan cepat-cepat kumpulkan 10,000 dan kemudian sangkar akan terbuka. Sementara itu saya cadangkan kita mulakan dengan bom mandi Ladybug. Mari kita cepat-cepat lemparkannya ke dalam tap mandi. Jadi kawan-kawan, kita ada tap mandi seperti ini di mana saya akan lemparkan bom mandi Ladybug dan saya sangat berharap dia akan datang ke studio kita. Mari kita lakukan. Wah, kawan-kawan, ada reaksi yang berlaku. Mari kita menjauh sedikit. Siapa yang melempar bom Ladybug? Ini adalah Ladybug yang sebenar dan dia ada di studio kami. Bom mandi itu berfungsi. Oh, ini kamu? Oh, dia perasan saya dan dia datang ke sini. Mari kita berkenalan dengannya. Ladybug, hai. Nama saya Andre, senang berkenalan. Andre, tetapi itu bukan alasan untuk membangunkan saya pada pukul 3 pagi. Saya ingin tidur. Aduh, Ladybug, maafkan saya. Saya cuma dengar yang bom mandi hanya berfungsi pada pukul 3 pagi. Ya, mereka hanya berfungsi pada pukul 3 pagi. Tapi kenapa perlu ganggu saya? Aduh, Ladybug, maaf. Jangan marah. Kami dengan para pengikut hanya ingin, melihat kamu. Jika kamu mau saya melepaskan kamu tanpa akibat, kamu harus menyelesaikan ujian-ujian saya. Nampaknya, sia-sia memanggil pada pukul 3 pagi. Sekarang ada beberapa ujian yang perlu dilakukan. Tapi tak mengapa, Ladybug, saya sedia melakukan apa sahaja ujian. Baiklah, sekarang kita akan lihat bagaimana dia melaksanakan ujian saya. Peluang super. Wah! Ini adalah Sinu Junction ketangkasan pertama saya. Andre, mari kita lihat bagaimana kamu mengatasinya. Jauhkan diri. Kawan-kawan, kelincahan memang bukan tentang saya. Tapi lihatlah apa yang dia lakukan. Ya ampun, dia buat salto. Dan sekarang, Andre, kamu harus ulang semua ini. Bagaimana saya boleh ulangi itu? Kamu nampak dia buat piruet macam itu. Saya pasti tak boleh. Baiklah, saya akan ulangi ini. Saya akan lakukannya. Kawan-kawan, saya ada rancangan. Saya tahu bagaimana untuk mengalih perhatian Ladybug. Saya ada benda ini yang boleh saya gunakan untuk mengalih perhatiannya. Dia akan melihat ke sana dan saya akan berpura-pura seolah-olah saya melakukan salto dan semuanya akan berjaya. Baiklah. Mari kita jalankan dia menggunakan alat kawalan jauh ini. Ladybug, lihat. Itu Akuma atau saya salah? Akuma ini bermakna ada braknik di suatu tempat. Kita perlu bersedia. Baiklah, sementara dia terganggu. Mari. Tunggu. Ini kelihatan seperti mainan. Ladybug, saya berjaya. Ladybug, saya melakukannya. Saya buat sambal balik yang sama seperti awak. Sama sebiji. Saya tidak nampak apa-apa. Itu masalah kamu. Terganggu dengan mainan terbang. Sedangkan saya sebetulnya sudah lakukan semuanya. Tetapi tidak dapat ulangi kerana tenaga hanya cukup untuk sekali sahaja. Ya, kamu betul. Ini salah saya sendiri. Terpaksa percaya pada kata-kata kamu. Baiklah, terima ujian kedua saya. Super peluang. Wah, apa itu? Nikashlah Bandar Kumbang. Di sini terdapat 7 rumah dan 50 kumbang. Kamu perlu mengumpulkan kesemuanya dalam baldi. Oh, wah, ini sebenarnya sangat mudah. Tetapi kamu perlu mengumpulkannya dalam masa 30 saat kerana bola api sedang terbang ke arah sana dan ia akan memusnahkan seluruh bandar. Masa bermula. Lebih cepat. Kawan-kawan, lihat betapa banyaknya mereka. Mari kita kumpulkan dengan cepat. Betapa kecilnya mereka. Mereka terlepas dari tangan saya. 1, 2, 3. Bola semakin dekat. Perlu mempercepat. Di mana kumbang? 7, 8.
Lihat betapa besarnya. 10. Baiklah, kawan-kawan. 46, 47, 48, 49. Di mana yang ke-50, kawan-kawan? Bola sedang bergolek. Tolong saya sekarang juga. Tulis di komen di mana terletaknya kumbang kura-kura yang ke-50. Lakukan ini dengan cepat. Baiklah. Oh, saya faham. Kumbang kura-kura itu berada di depan rumah kecil ini. Itu dia, kita telah menyelamatkan kumbang kura-kura. Ladybug, saya telah mengumpulkan semua kumbang. Lihat bola api. Kawan-kawan, lihat, dia telah merosakkan semua rumah. Kumbang-kumbang ini sangat bernasib baik. Kamu hebat, Andre. Kamu berjaya mengatasi ujian itu dengan baik. Sekarang lihat dalam baldi. Wah, kawan-kawan, lihat kumbang-kumbang telah bertukar menjadi coklat. Ini hebat. Kita perlu cuba segera. Ini sangat sedap dan saya sangat bertuah. Sekarang, satu lagi ujian terakhir. Baiklah. Peluang hebat. Ladybug, apa ini? Di mana baldi gula-gula saya? Satu baldi penuh hilang dan benda ini muncul. Apa ini? Ini adalah ujian ketepatan baru saya. Mari pergi. Lihat, Andre. Di hadapan kamu ada 2 piramid daripada cawan. Di puncak setiap satu ada azimat, kumbang. Kamu perlu menjatuhkannya dengan mata tertutup. Dengan mata tertutup, berapa banyak percubaan yang saya ada? Hanya 2 percubaan untuk 2 kumbang dengan mata tertutup. Saya memang tidak boleh melakukan kesilapan. Ini adalah tugas yang hampir mustahil. Aduh, ini sangat susah, Ladybug. Tapi kami dengan para pengikut akan cuba melakukannya. Baiklah, masukkan peluru, tutup mata dan aduh. Aduh, saya tersasar. Keadindamu hanya tinggal 1 bola dan 2 kumbang. Kamu, Andre, kalah. Tidak, saya belum kalah lagi. Berikan peluru itu. Jika sekarang saya menembak dengan cara yang bijak, saya boleh menjatuhkan 2 kumbang sekaligus. Lihat, kita sasarkan dan tembak. Andre, apa yang kamu lakukan? Ya, kawan-kawan, saya berjaya melakukannya. Saya memantulkan dari dinding ke dinding lain, dari dinding lain ke lantai, dan dari lantai menjatuhkan kumbang. Saya berjaya melakukannya. Mari kita lihat lebih dekat. Apakah Andre, kau benar-benar berjaya menjatuhkan 2 piramid dengan 1 bola? Terimalah hadiahmu dan baiklah, terimalah baldi gula-gula. Wah, kawan-kawan, Ladybug bagi saya 1 baldi penuh gula-gula. Hebatnya. Terima kasih banyak, Ladybug. Baiklah, Andre. Jangan bising. Saya akan pergi uruskan hal-hal superhero saya. Kawan-kawan, Ladybug telah hilang. Baiklah, kawan-kawan, mari kita pergi. Kita akan lemparkan bom mandian seterusnya. Kawan-kawan, mari kita pilih sekarang bom mandian mana yang kita akan lemparkan seterusnya. Tulis sekarang di komen dan saya akan baca. Bom mandian super kucing. Bom mandian Rena Roche atau bom mandian Queen Bee. Tulis di komen sekarang dan saya akan pilih pemenang. Ramai yang menulis tentang bom mandian Rena Roche tetapi kebanyakan mahu bom mandian super kucing. Mari kita ambil dengan berhati-hati dan masukkan ke dalam tap mandi kita. Jom kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, saya telah menukar air dalam tap mandi ini. Dan sekarang saya akan masukkan bom mandian super kucing. Harap-harap super kucing akan lebih baik hati daripada Ladybug. Ladybug agak pemarah. Mungkin dia tidak ada mood atau entah apa lagi, saya tidak tahu. Pes. Pendek kata, mari kita panggil super kucing. Oh, kawan-kawan, airnya jadi hitam. Mari kita menjauh sedikit. Jadi siapa di sini yang mahu bermain? Oh, Super Cat. Ini saya, Andre. Saya sengaja melemparkan bom mandian supaya anda muncul di studio kami. Dan kami bersama pengikut dapat berkenalan dengan anda. Oh, senang berkenalan. Katakan, Andre, adakah kamu suka menghadapi ujian yang paling sukar dan menarik? Sudah tentu, Super Cat. Dan kawan-kawan juga suka. Anda juga suka? Hebat!
Ngomong-ngomong, saya ada banyak ujian seperti ini. Mari kita pergi. Pasti sangat seronok. Mari kita pergi. Andre, berdiri di atas kotak. Ini adalah ujian pertama saya. Tujuan ujian ini adalah untuk menolak lawan keluar dari kotak. Bagaimana kita akan saling tolak-menolak? Kita pun tidak sampai satu sama lain. Semuanya sangat mudah. Kita kastai betul oleh kayu-kayu ini. Wah, kita akan saling menolak dengan kayu ini. Dan siapa yang pertama menjatuhkan lawan, dialah yang menang. Haha. Baiklah, mari kita pergi. Super Cat, saya dengan mudah akan mengalahkan kamu. Terlepas. Hahaha. Mori. Hahaha, tersasar lagi. Andre, kamu nampak di mana saya? Aduh, kawan-kawan, saya langsung tak boleh kena dia. Dia sangat lincah dan pantas. Tapi saya ada rancangan simpanan. Tengok, ini bola benang. Kucing pasti akan bertindak balas. Haha, kamu fikir saya akan tertipu dengan kebodohan seperti itu? Ini adalah muslihat yang jelas. Tetapi saya tetap akan mencuba. Hah? Meow. Saya berjaya. Saya menang. Kawan-kawan, dia terpedaya. Nampaknya saya menang. Andre mengalahkan saya dengan tidak jujur. Tak mengapa, sekarang saya akan tunjukkan seluruh kekuatan saya. Cataclysm! Saya menjadi separuh kucing nampaknya. Ya, sekarang kita kawan kucing. Dan sebagai kucing sejati, apa yang kita suka makan? Tikus. Sudah tentu, kamu perlu bawa tikus untuk makan malam. Dan kuasa super kamu akan membantu. Kamu tahu, apa itu? Tidak tahu. Mungkin saya menjadi sangat lincah. Tititine. Tidak, pendengaran super. Lihatlah telingamu. Saya dengar dia. Jadi, super kucing. Jika saya menangkapnya, awak akan lepaskan saya? Ya, tentu saya akan lepaskan. Baiklah, jadi saya akan pergi mendapatkan makan malam kamu. Kawan-kawan, bagaimana saya nak tangkap dia? Saya dapat pendengaran tapi tiada kelincahan. Saya ada kaki kucing, bukan tangan. Baiklah, saya akan cuba. Tangkap, rasanya. Betapa lincahnya dia. Dia terlepas dari tangan saya. Perlu segera berikan kepada super kucing. Super kucing, saya tangkap tikus. Ambil, selamat menjamu selera. Super Cat, kenapa kamu lepaskan dia? Hai kawan Andre, saya Tommy Sis manusia daripada kucing. Betapa aku berjaya skuan suteshjana. Baiklah, sekarang saya perlu pergi. Selamat tinggal. Oh, kaki hilang, telinga hilang. Saya jadi manusia semula. Kemana dia lari begitu cepat? Bahkan sebaldi gula-gula pun tidak ditinggalkan. Hanya beri tugasan dan pergi. Baiklah, tapi Supercode memang macam tu. Saya cadangkan kita lihat siapa lagi yang ada di sana. Dan lemparkan bom mandi. Jom. Baiklah, kawan-kawan. Mari kita lihat bom mandi. Apa yang kita ada? Wah, 5,000 suka lagi. Dan kemudian kita akan buka sangkar ini dan lepaskan Bragnik yang jahat. Kita sudah separuh jalan. Cepat tekan suka. Dan bom mandi seterusnya yang kita akan lempar. Saya cadangkan ambil bom mandi Rihanna Rouge. Ini watak yang sangat menarik dari alam semesta Ladybug. Mari kita pergi berkenalan dengannya. Bola mandi seterusnya kawan-kawan ialah Rihanna Rouge. Mungkin ini akan menjadi bola mandi yang paling menarik kerana kuasa super utamanya ialah ilusi dan penipuan. Mari kita lihat apa yang dia mampu lakukan. Wah, kawan-kawan, airnya menjadi oren. Ia akan muncul tidak lama lagi. Mari kita lihat dari sana. Adakah seseorang memutuskan untuk memanggil saya pada pukul 3 pagi? Biasanya ini berakhir dengan buruk. Maafkan saya, tolong. Saya hanya sangat ingin berkenalan dengan anda. Jika kamu ingin berkenalan dengan saya, maka buktikan dahulu betapa licik dan telitinya kamu. Tiada masalah. Wah, bagaimana anda berada di bahagian lain studio kami?
Pelain sebaixo azimat saya siapa yang saya sihir Wenshin Pin Fina Spokpalash do Princess Emol Bingocok dan tugas kiwa adalah untuk mencarinya. Ya, bagi saya ini memang sangat mudah. Ini tidak semudah yang disangka. Wah, dia mengacaukannya dengan begitu cepat. Mustahil untuk diikuti. Di sini hanya perlu nasib baik. Baiklah, cuba. Yang mana nak pilih? Saya rasa yang ini. Di sini pasti ada azimat. Alamak, kosong. Beri saya satu lagi peluang. Tolong. Baiklah, ya, saya akan beri kau satu lagi peluang, tetapi terlebih dahulu saya akan mengocok. Sekali lagi begitu cepat, saya tidak sempat mengikuti. Baiklah, kali pertama saya ambil pinggan ini dan sekarang saya akan pilih yang ini. Di sini, sekali lagi kosong. Mari kita cuba sekali lagi. Baiklah, jadi saya beri kamu peluang terakhir. Jika kamu tidak menerka dengan betul sekarang, maka kamu pasti kalah. Saya ada rancangan licik, mari kita cuba. Mari. Kepasikah, kawan-kawan, lihat ketiga-tiga pinggan kosong, dia menipu kita. Kenapa? Di mana dia? Dia hilang, dia tidak letakkan azimat dan dia juga hilang. Kamu hebat, Andre. Kamu berjaya dalam ujian pertama saya, tetapi jangan lupa, saya adalah musang yang licik. Saya telah berubah menjadi satu objek yang tidak sepatutnya ada di studio kamu. Cari saya dan kamu akan berjaya dalam semua ujian. Baiklah, jadi saya perlu mencari objek yang telah menjadi Rihanna Rouge. Kami mempunyai studio yang besar, tetapi sebenarnya tidak banyak objek. Mari kita cari dia. Kawan-kawan, di studio kami tidak banyak benda. Tolong bantu saya mencari objek yang telah menjadi Rihanna Rouge. Kami ada tap mandi seperti ini, tong biru, kotak-kotak, flamingo merah jambu dan periuk oren. Tulis sekarang di komen apa yang anda fikir. Rihanna Rouge telah berubah menjadi objek yang mana dan saya akan baca. Baik, ramai orang menulis bahawa ia adalah flamingo merah jambu dan saya setuju dengan anda kerana ia tidak sesuai dengan studio kami. Ya, kawan-kawan, ia jelas tidak sesuai di sini. Walaupun, tunggu sebentar. Banyak komen mengatakan bahawa Rihanna Rouge adalah periuk oren ini. Ngomong, saya tidak nampak dia di sini. Dari mana dia muncul? Anda pernah nampak periuk seperti ini? Mari kita buat begini. Jika anda fikir Rihanna Rouge itu flamingo, tekan suka. Dan jika anda fikir itu periuk, langgan saluran. Baiklah kawan-kawan, saya nampak anda telah tekan banyak suka. Jadi Rihanna Rouge adalah flamingo. Jadi kawan-kawan, saya memilih dia. Andre, kita sudah berkawan selama 5 tahun. Ini saya, Encik Flimi. Tidak sangka kamu akan mengkhianati saya seperti ini. Aduh, kawan-kawan, saya tersilap. Nampaknya Rihanna Rouge itu periuk. Tidak boleh percaya bahawa flamingo itu dinamakan Encik Flimi. Macam mana mereka panggil? Begitulah saya hidup. Aduh, Cik Flimi, maafkan saya, tolong. Oh, tidak tahu sesama flamingo boleh terbang. Baiklah, Andre, saya kira kamu lulus ujian ini. Lagipun kamu telah menemui saya. Ya, jumpa. Terima kasih banyak. Apa seterusnya? Aduh, ia juga hilang. Baiklah, kawan-kawan. Saya tidak mahu terlalu kecewa kerana di hadapan kita ada bom lain. Jom. Ya, kawan-kawan. Kita ada 2 bom mandi yang tinggal. Bom Braknik yang memerlukan 1000 suka lagi. Dan bom Queen Bee. Ini adalah biskut mandi yang sangat hebat dan saya tidak sabar untuk meletakkannya dalam tak mandi untuk melihat apa yang akan berlaku. Mari kita lakukan ini dengan segera. Kawan-kawan, kita ada air baru di sini. Saya cadangkan kita terus masukkan bom mandi Queen Bee. Sedia. 1, 2, 3. Air menjadi kuning, kawan-kawan. Kita perlu bersembunyi supaya kita tidak segera dikesan. Siapa yang mengganggu saya dari tugas lebah yang sangat penting? Saya sedang terbang, menghantar madu kepada orang. Ini saya Queen Bee. Maaf, saya cuma sangat ingin jumpa awak. Awak sangat hebat. Saya lemparkan bom ke dalam tap mandi untuk memanggil awak.
Saya terbang, menghantar madu kepada orang. Tetapi kerana kamu membasahi saya kehilangan deria bau lebah saya dan tidak tahu di mana madu. Так, вообще без проблем. Я тебе помогу. Просто скажи, что нужно делать. Baiklah, mari kita uji deria bau lebahmu. Ikut aku. Mari pergi. Jadi Kevin B, ceritakan apa yang perlu dilakukan. Lihat Andre, di depan kamu ada 3 botol. Dalam salah satu daripadanya, ada madu lebah yang sangat manis. Dalam yang kedua, Coca-Cola. Tapi itu saja, saya cuma nak minum. Dan dalam yang ketiga, kamu akan tahu sendiri apa. Jadi saya perlu apa? Hanya mencuba dan itu sahaja? Tidak semudah itu. Untuk mencubanya, kamu perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Ini 3 gula-gula untuk kamu. Baiklah, saya faham Queen B. Mari ambil botol pertama, buka dan masukkan gula-gula pertama. Baiklah, mari kita cuba. Apa ini? Apa ini sebenarnya? Apa itu tadi? Mulut saya jadi melekat. Itulah botol ketiga dengan lilin lebah. Alamak, kena tutup cepat-cepat. Saya tak suka lilin lebah ini. Saya tak boleh bercakap pun. Mari kita buka botol kedua. Tengok apa ada di sini. Baiklah, ambil gula-gula dan lemparkan. Aduh, apa yang sedang berlaku? Oh, ini Coca-Cola saya. Baiklah, jadi ambil Coca-Cola kamu. Di sini ada cola dan di sini ada madu. Mari kita buka madu. Periksa dahulu. Baiklah, kita lemparkan. Hebat! Kamu bahkan terlupa beberapa lebah dalam botol ini. Baiklah, mari kita cuba. Ini madu lebah asli. Ini sangat sedap dan jauh lebih sedap daripada Coca-Cola. Pegang! Terima kasih Andre. Sekarang saya terbang untuk urusan lebah super saya. Wah, dia terbang kawan-kawan. Baiklah, mari kita pergi lihat. Adakah sangkar Brachynos sudah terbuka? Jadi kita ada satu bom terakhir, bom si Bracik yang jahat dan kita perlukan satu suka sahaja. Jika kamu belum tekan suka, lakukan sekarang. Ini masa yang sesuai untuk tekan suka dan lepaskan si Bracik yang jahat. Ayuh lakukan sekarang. Saya percaya pada kamu. Oh kawan-kawan, kita berjaya. Kita telah membebaskan bom Bracik dan sekarang kita akan melemparkannya ke dalam tap mandi. Kamu semua hebat. Saya tak sabar untuk melakukannya. Mari kita lakukan ini. Jadi kawan-kawan, bom mandian dengan Bracik sepenuhnya siap. Saya cadangkan kita tidak berlengah dan masukkan ia ke dalam tap mandi. Tetapi perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati kerana ia sangat-sangat berbahaya. Jadi sudah bersedia? Sak Dusty. Kawan-kawan, lihat bagaimana semuanya berbuih. Rama-rama terbang. Itu jerung. Selamatkan diri cepat. Kawan-kawan, saya bersembunyi tetapi saya sangat takut. Lampu padam, rama-rama terbang di sekeliling. Sementara itu, lihat video ini yang muncul di skrin anda. Percayalah, ia adalah yang paling menarik dalam hidup anda. Dan saya akan pergi bersembunyi di tempat lain.